Hai, saya Will daripada mamilin.com. Apa khabar? Okay, di video ini saya nak berkongsi untuk satu topik lah. Topik tu adalah bisnes modal kecil dan berupaya untuk untung besar untuk pelajar. Okay. Pelajar dari segi ini adalah mungkin pelajar dah baru lepas sekolah menengah, pelajar dah sedang belajar kat college ataupun di universiti. Apakah bisnes yang memerlukan modal kecil yang mereka boleh usahakan? Okay, ini saya nak discuss lah. Kalau anda seorang pelajar, anda tak ada modal dan anda berhasrat dapat untung besar dalam perniagaan, apa yang anda boleh buat? Saya boleh bagi satu cadangan. Anda boleh cuba bisnes pemasaran rangkaian. Dalam bahasa Inggeris dipanggil network marketing. Kalau anda nak tahu dengan teliti apa itu pemasaran rangkaian, anda boleh Google, dapatkan info. Tapi yang soalan tu, ada banyak jenis bisnes pemasaran rangkaian di Malaysia. Tapi memang ada juga banyak yang tak legal lah, tak sah. Jadi kalau anda nak buat bisnes begini, tentunya anda kena cari satu syarikat yang betul-betul ada lesen, betul-betul dah establish lah kat Malaysia, dah lama, ada track record. Kalau anda cari company yang baru, itu kena berwas-was lah. Jadi kalau untuk seorang pelajar, anda tak ada modal besar, tak apa. Biasanya untuk start bisnes rangkaian, pemasaran rangkaian ni, modalnya tak sampai RM100 dah boleh mula. Kerana anda akan bekerjasama dengan sebuah syarikat. Jadi syarikat itu adalah, mereka akan berikan platform dengan produk-produk untuk anda jual. Okay. Dari segi operasi, dari segi jualan, dari segi penghantaran produk tersebut kepada pelanggan anda akan diuruskan oleh syarikat tersebut. Jadi apa tugas anda atau tanggungjawab anda bila anda mulakan bisnes seperti berikutlah. Jadi anda cuma perlu buat satu benda saja, iaitu buat pemasaran ataupun marketing. Marketing biasanya kita akan guna channel-channel online lah, seperti media sosial. Untuk pelajar-pelajar di college atau di universiti, tentunya mereka agak pakar di dalam social media marketing kan. Kalau anda boleh buat TikTok live, kalau anda boleh buat upload video ke social media, tentunya boleh buat bisnes pemasaran rangkaian ini. Okey. Jadi saya dan isteri saya dah pun berkecimpung di dalam bisnes seperti ini dah lebih 8 tahun. 8 tahun kita buat bisnes ni full time. Kita pun bermula dengan modal kecil juga. Tapi yang bisnes yang kami buat ni memang okeylah, lumayan juga. Risikonya rendah, jadi profit tinggi. Tapi bisnes seperti ini dia bergantung kepada kerajinan anda. Kalau anda betul-betul rajin, sebagai seorang pelajar kena rajin kan? Kena rajin belajar, kena rajin buat assignment, rajin. Lepas tu anda juga kena rajin lah. Kalau nak buat bisnes kena rajin. Tapi yang dari segi ni rajin adalah rajin untuk berkongsi produk anda kepada kawan-kawan ataupun saudara mara. Itu adalah target market anda lah. Okay. Dan saya tahu dalam video ni saya nak jelaskan dengan teliti macam mana nak buat bisnes yang modal kecil dengan untung besar. Jadi kalau anda berminat, anda boleh hubungi kami di website kami di mamilin.com. Di sana ada link. Anda boleh WhatsApp kami untuk info yang lebih lanjut. Okey. Jadi kalau anda seorang pelajar, anda tak ada modal yang besar, anda nak buat bisnes dan anda nak bisnes yang ada potensi untuk jana untung yang besar,
bolehlah hubung kami. Alright. Sampai sini saja perkongsian di video ini. Sampai kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye-bye.